Tekat potato, tekat potato, Assalamualaikum. Lepas tu, ni potato chopper. Kita tengok barang dia macam mana. Ini barang dia, ini mata dia. Ni pemegang dia, ada dua. Yang pendek. Ui, nak extend lagi boleh. Panjang mana dia nak extend? Kita rasa pakai satu cukup. Tak tengok menu macam ni lah. Jadi kita tengok menu kaki dia. Ni mata yang lebih kecil. Yang ada dia dah pasang kat sini ni. Ni yang lebih besar. Lebih kurang 1 cm yang ni. Yang ni mungkin dalam setengah cm. Saiz. Kalau kita nak yang besar, boleh buat yang ni. Ni, kita tolak sikit. Pegang dia. Ni. Letak potato, tekan. Letak potato, tekan. Letak potato, tekan ya. Letak potato, tekan ya. Nak tukar ni, sini. Boleh tukar. Kita tukar macam tu. Mana? Boleh tukar. Atas ni pun boleh tukar. Tekan sini, cabut. Contoh, tekan yang lebih kecil. Tadi dia pasang macam ni. Tengok. Okey ni atas. Tu yang ni macam ni. Ngam-ngam kat situ. Kita lock. Sekejap. Kita balik. Kat sini. Okey. Lalu kita tengok ngam ke tak. Okey, dia masuk rapat. Ngam. Memang terbaik. Ya. Untuk tu ni, handle yang lebih pendek. Ni panjang sikit. Pendek sikit. Ada keselesaan masing-masing. Jadi ni perlu simpan balik dalam ni. Simpan proper. Mata dia ni tajam. Potato chipper. Untuk pembelian boleh tekan button di bawah. Jangan lupa komen, like, share, serta follow. Terima kasih kerana support. Assalamualaikum.